Hello gang, jumpa lagi dalam video kali ni. Apa pernah tak tiba-tiba rasa jantung ni berdebar, lepas tu rasa macam tak okey, rasa macam aku ni sakit jantung lah. Sekejap lagi kalau mati lagu mana kan. Okay gang, tapi nasib baiklah aku ada Apple Watch ni. Ni aku nak tunjuk kat hampa ni, dia ada fungsi ECG. Boleh check jantung terus on the spot. Okay, kalau betul ada masalah, dia abang. Kalau tak ada masalah, maknanya anxiety je lah lebih. Aku boleh tarik nafas lega lah kalau betul anxiety ni. Tak payahlah duk kalut nak pergi hospital. Okay, benda ni penting. Kalau hampa ni memang jenis risau sangat pasal sakit jantung ni. Kalau betul sakit jantung, hampa pergi check dekat hospital, pergi check dekat klinik, tanya doktor macam mana. Tapi kalau kerap sangat jadi ni, bukannya sebabkan sakit jantung pun, disebabkan hampa duk rasa tu anxiety otak je ni yang main betul-betul peranan yang sangat bagi hampa rasa takut. Okey, hampa yang ada Apple Watch ni, hampa pernah pakai tak function ECG ni? Hampa boleh komen kat bawah, nanti aku baca. Jumpa lagi lah in the next video. Ciao.